Hai, selamat pagi semua. Kita bersama dengan Azlinda dalam segmen Serius. Ini dia daripada filem Motion Picture. Kita memang dijodohkan bersama, sehati serta sejiwa. Walau esok atau akhir nanti, kita telah ditakdirkan bersama-sama. Wahai kekasih, bersabarlah menempuhi dugaan. Kita sedaya telah berusaha untuk berdua, tapi selagi ada jurang terpisah, impian kan musnah, kita masih ada cara untuk leraikannya. Kita jatuh cinta bukan karena paras lupa atau harta benda yang diinjami manusia. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan kerana mengecapi bahagia selagi hayat ada. Hanya engkau kekasihku, hanya aku kekasihmu. Dengan satu rasa dalam dua jiwa, kita ditakdir bersama. Kita jatuh cinta bukan kerana paras lupa atau harta benda yang diinjam manusia. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan kerana mengecapi bahagia selagi hayat ada. Hanya engkau kekasihku, hanya aku kekasihmu. Dengan satu rasa dalam dua jiwa, kita ditakdir bersama. Hanya engkau kekasihku, hanya aku kekasihmu. Dengan satu rasa dalam dua jiwa, kita ditakdir bersama. Hanya engkau kekasihku, hanya aku kekasihmu. Dengan satu rasa dalam dua jiwa, kita ditakdir bersama. Hanya engkau kekasihku.